Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum introduction, tengok Cho duduk. Hari ni berubah angin sikit. Kita duduk kat kursi panel. Duduk sebelah panel. Hari ni mood lain sikit. Sebab apa, hari ni masih lagi di bawah podcast warisan, tapi dia hari ni berkenaan benda yang boleh menarik mata, iaitu keindahan pokok bunga. Apa yang kita nak sembang ni? Dah tentulah pasal pokok bunga tu, kan? Jadi tajuk kita adalah pokok bunga kelompang. Bunga warisan kita. Warisan di negeri Perak kita ni. Sebab apa jadi warisan? Macam mana boleh jadi warisan? Dah tentulah Cho tak ada jawapan, kan? Yang tahu Cho pernah tengok bunga dia. Lawa koma, kan? Terima kasih koma luangkan masa untuk menonton podcast kali ni. Sudah semestinya jemputan kita hari ni hebat-hebat koma. Jadi tak nak buang masa. Pertama, Sisi Cho ni, Syegok Bergaya ni, adalah Yang Mulia Raja Kamal Azhar Ibni Almarhum Raja Muda Ahmad Saifuddin, iaitu pengerusi Persatuan Konservasi Samudra Sembilan ataupun Ocean 9 kita. Kita berkenalan dulu dengan ku. Tanya khabar dulu. Tu yang paling penting tau. Assalamualaikum ku. Waalaikumsalam. Sihat ku? Alhamdulillah. Hari ni dengan topi. Baju tu dah colour biru cantik benar tu, kan. Sebab hari ni kita nak mempamerkan Ocean 9, nak cerita Ocean 9 kena pakai baju Ocean 9. Sebelum tu engkau punya jadual hari ni okey ke tak? Ke engkau terpaksa datang sini? Okey. Okey. Tak busy hari ni? Tak ada. Sebab engkau ni dia selalu merata-rata perginya, kan. Ada meeting lah, macam-macam lah. Dan panel kita yang kedua pun bukan calon-calon orang koma. Profesor Madya Dr. Anida binti Sarudin, Ketua Penyelidik UPSI Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Assalamualaikum Doktor. Wassalamualaikum warahmatullahi. Masya-Allah. Hari ni kita berpodcast ni, Doktor. Hari ni kita buat podcast. Allahuakbar. Doktor, hari ni jadual macam mana, okey ke? Hari ni ada sedikit program kelas pagi tadi. Lepas tu terus ke sini lah untuk shoot podcast. Betul. Doktor ni antara yang Cho kenali sebelum ni, dia antara yang sangat committed dengan kerja dia. Kemana-mana pun dia bawa file dia, buku dia, apa benda yang dia kaji lah. Kalau Cho tanya pada dia, rasanya macam kita tanya pada internet tu, dia keluar input dia tu banyak sangat, kan. Input dia tu banyak sangat. Jadi hari ni dua panel kita ni akan bercerita tentang pokok bunga kelompang. Kita bagi soalan pertama dulu. Dekat engkau kita biar dulu. Pasal dia hari ni dia segok, jadi kita bagi dia relax dulu, kan. Kita tanya pada doktor dulu. Yang Cho tahulah. Yang Cho tahu setiap negeri di dalam negara kita ni kan dia ada bunga-bunga dia lah, warisan dia tu, kan. Orang ni suka, negeri ni suka bunga ini, negeri itu suka bunga tu, kan. Jadi macam mana doktor boleh dapat tahu ataupun doktor rasa bunga yang kita nak sembang hari ni, bunga kelompang ni, boleh jadi warisan negeri? Macam mana tu doktor boleh tahu bunga tu? Silakan. Okay, terima kasih Cho di atas temuan kita pada petang ni. Untuk nak menjelaskan lebih lanjut tu, saya pertama kali Cho nak ucapkan terima kasih dulu Sama. kepada pihak Gabah TV dan juga pihak memberikan geran kepada saya untuk saya tahu nak jawab soalan Cho tadi, kan. Jadi pendana untuk kajian saya ni adalah Perbadanan Menteri Besar Perak. Di atas kerjasama dengan agensi-agensi di bawahnya lah. Dan saya juga baru mendapat geran daripada pihak MAIB, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MAIB juga kerana disebabkan kedua-dua agensi ini saya dapat menerangkan tentang identiti warisan Perak ini pada petang ni lah. Berkaitan dengan soalan Cho tadi, berkaitan dengan bunga kelompang sebagai warisan negeri saya bermula, saya terang dululah bagaimana permulaan cerita saya mendapat tajuk ini. Jadi waktu itu saya datang ke MBING untuk proposal batik Perak jadi kita nak membantu pihak perbadanan dari segi usahakan apa-apa yang boleh mempromosikan batik Perak ini Tapi rezeki, orang kata bagai cucuk bulan mendatang tu kan. Rezeki datang, jadi dia pihak MBING meminta beberapa penyelidik waktu itu, saya dan beberapa penyelidik dari industri lain untuk membantu menjelaskan kepada pihak MBING berkaitan dengan identiti motif bunga kelompang yang pada waktu itu sedang diangkat sebagai motif batik Perak Jadi waktu itu
saya diberi tajuk untuk menjalankan pendidikan berkaitan dengan motif kelumpang lah. Motif kelumpang sebagai warisan batik Perak ni bersama penjit lain lah. Jadi saya melihat usaha ini sebagai satu permulaan yang baru bagi saya kerana saya tidak pernah mengkaji dari elemen industri dari segi motif dan sebagainya. Kerana kita ni, saya ni orang bahasa orang bahasa, orang linguistik. Jadi kita ni hanya menumpukan kepada aspek-aspek bahasa kan. Buku kajian-kajian berasaskan bahasa dan manuskrip dan sebagainya. Jadi bila dapat kajian itu, saya memikirkan bagaimana saya nak boleh aplikasikan di bawah bidang saya. Jadi saya menyarankan kepada pihak MB Ing untuk membuat tajuk kajian motif bunga kelumpang dalam sumber manuskrip dan kontemporari. Jadi waktu itu saya nampak macam pihak MB Ing nak saya tahu tentang sejarah susul galuh kelumpang ni. Jadi bagi saya waktu itu sebagai pengkaji dalam bidang bahasa ni, saya nampak mungkin ianya boleh dicari kerana bunga kelumpang ni bunga yang orang dulu-dulu guna kan. Jadi tak dikomersialkan dalam pendekatan kita sekarang kan. Jadi saya ingat mungkin boleh dicari aspek itu dalam korpus manuskrip. Jadi waktu tu saya mencadangkan usulan itu kepada pihak MB Ing dan MB Ing bersetujulah. Disebabkan pengkajian yang kepada korpus manuskrip bahasa ni, jadi kami bermula dengan manuskrip jugalah ya. Jadi untuk pendekkan sejarah kajian ni, jadi kami telah dapat makluman daripada pihak MB Ing bahawa motif kalumpang ni ada di Balarung Seri. Jadi bila berada di Balarung Seri, kami pun buat pertemuan dengan orang besar diraja juga ya, Datuk Seri Ayub, dan beliau ada membawa 1 minit minit mesyuarat yang di dalamnya tertera tentang bunga kelumpang yang dicatat dalam minit mesyuarat itu dan telah diangkat oleh Sultan Idris Shah II lah. Jadi lama. Jadi saya pun agak tertarik sebab dia korpus ya. Bagi saya minit tu adalah korpus manuskrip juga, korpus lama. Jadi saya meneliti setiap bait kata yang terdapat dalam manuskrip itu dan kita membaca permulaannya berada di telah diangkat oleh Sultan dan dijadikan sebagai bunga rasmi waktu itu, tapi tak dapat dinyatakan minit mesyuarat itu tahun bila kerana tak dapat dipastikan oleh Datuk Seri Ayub, dan di situ tercatat digunakan sebagai bunga dayang-dayang ya untuk menyarikan dayang ya. Jadi saya agak tertarik dan dikatakan juga motif ini terdapat di rumah-rumah kutai. Jadi bermula di situlah saya meneliti tentang tekstur atau struktur motif itu di Balarung Seri dan juga di tempat-tempat yang dimaksudkan lah, rumah-rumah kutai. Mungkin kalau kita ikut, kalau motif itu berada di istana, pastinya diangkat oleh Sultan, ia dikaitan dengan kerabat juga. Jadi kami pun pergi ke rumah-rumah lama jugalah, rumah istana lama untuk meneliti motif-motif ini. Kod-kod adalah di mana-mana kan. Jadi bermula di situlah kita nampak bahawa warisan bunga kelumpang ni telah pun terpatri dalam minit pada zaman, tak tahu minit tu tahun berapa, tapi kita fahamlah bahawa telah diangkat sebagai identiti rasmi. So maknanya era pemerintahan Sultan Idris II. Ya. Lama. Jadi di situlah usaha untuk kami nampak jalan lah. Kalau tidak kita pun tak tahu jalan kan. Lepas tu, lepas dapat maklumat itu, barulah saya pergi ke pustakaan Pusat Manuskrip Kebangsaan Malaysia mencari manuskrip berkaitan dengan motif kalumpang dan sebagainya kan. Dan kita pun macam saya sendiri sebagai dalam bidang linguistik korpus, kita boleh akses maklumat ini dalam peranti korpus maya, iaitu contoh di Malay Concordance Project. Jadi saya search perkataan kelumpang tu ada. Dan tertera manuskripnya daripada tahun 1800, maknanya pada era itu digunakan. Jadi waktu itu saya mula mengesyaki bahawa permulaan kelumpang sudah ada pada zaman itu, pada tahun 1800, sesuai daripada zaman pengangkatan bunga kelumpang pada zaman Sultan Idris Shah II tu. Jadi bukti saya makin nampak jalan. Dengan jalan tu saya terus meneroka dengan lebih jauh lah. Jadi itulah titik tolak di mana saya tahu bahawa bunga kelumpang adalah bunga warisan diraja Kesultanan Perak waktu itu, dan kami meneliti lebih lanjutlah dalam tempat-tempat yang dimaklumkan seperti dalam minit tu. Maknanya dari segi kesimpulannya, kenapa bunga-bunga warisan ni wujud di Perak ke di mana-mana ke, macam doktor kata, mungkin salah satu sebabnya diangkat oleh pimpinan tertinggi. Maknanya kesultanan kita mengangkat bunga-bunga tertentu ni kan. Engkau zaman almarhum Sultan Idris kita tahun berapa lebih kurang? Dia ditabah tahun 1964, mangkat pada tahun 84. So 6 tahun 64. Mungkin 63 sampai 84. 60-an punya lah tu ramuknya doktor. Dia punya minit dia tu kan. Engkau tahulah dia dah memang ni kan. Baik, boleh kalau tahu sikit lah doktor, sejak bila doktor start? Maknanya kajian ni bermula pada bila? Okey, seperti mana yang saya maklumkan, dana ni diberi oleh MB Ing. Kami mendapat arahan untuk
melakukan pendidikan ni bermula 3 Disember dan berakhir 6 bulan. 6 bulan. Dan berakhir 30 Jun tu kena submit lah laporan semualah. Jadi proses tu dalam masa yang singkat tu kami kena cepatlah bergerak untuk dapatkan clue-clue berkaitan dengan di mana kelumpang ni wujud, apa simboliknya dalam bangunan dan sebagainya, ya, dalam pakaian misalnya. Kami banyak tempat lah kami pergi, tapi maklumat-maklumat itu telah kami masukkan dalam laporan pendidikan yang telah kami serahkan pada MBA lah. Kalau Google lah doktor, kelumpang dengan kalumpang dia ada beza juga sebenarnya. Dari segi bentuk dia tu. Maksud bunga tu. Yang kalau Google di Perak kelumpang. Di negeri lain ada nama pokok bunga kalumpang. Perbezaan perbezaannya. Cengku pernah tengok ke bunga tu? Dia besar, yang tu lain. Oh, itu lain Kalumpang lain. Kelumpang yang kita maksudkan ni dia pokok besar, bunga kecil. Bunga kecil. Tu dia, ada beza dia. Maknanya mungkin doktor tahu beza kan? Pernah tengok? Kalau ikut dalam sejarah pengisian perkataan kalumpang tu, kalau kita dalam dalam kamus ada banyak nama ya. Kalau dalam botanik pun ada yang panggil kelumpang, banyaklah kerumpang, ada banyaklah kepoh, ada segi ejaan tu. Tapi ialah biasalah botanis kan, dia ada jenis-jenis pokoknya dari segi daun dan sebagainya ya. Macam seperti mana yang ada kat depan saya pun, yang ni kita tengok ada kelumpang spesies kelumpang burung iaitu Stakelia pabiflora, dan ada kelumpang jari juga. Stakelia foetida. Jadi dari segi penjenisan kelumpang tu banyaklah sebenarnya dari perspektif botani tu. Tapi yang kami spesifik untuk kajian kita adalah Stakelia foetida, iaitu kelumpang jari. Yang nak diangkat ni ke dalam kita punya warisan ni sebenarnya kelumpang jari. Tapi disebabkan dalam penyelidikan kami ada banyak kelumpang yang kami temui, contohnya kelumpang burung ini, mungkin boleh difikirkan semula lah. Mungkin perkataan ketumpang tu mewakili mana-mana pun boleh, ataupun macam mana, sebab dia dalam setiap pokok tu ada identiti keunikan yang tersendiri. Dan kita temui di Perak. Ada beberapa tempat lah, macam contohnya kami daripada pendidikan kami temui dikatakan dalam minit tu banyak ditanam di tapak Istana Iskandariah. Tapi bila kami explore, sekarang Istana Iskandariah pun dah diperbarui kan. Jadi pokok-pokok di dalam tu, landscape tu cuma dah telah ditebang kan, tebang. Jadi tidak ada bukti di situ. Jadi kami cari beberapa tempat yang lain dengan merujuk pada Jabatan Hutan dan sebagainya. Ada yang ditanam di depan Padang Kawat Istana Iskandariah, ada satu pokok. Kemudian di Laman Budaya Kuala Kangsar lah, ada 15 pokok yang kami temui. Dan di Taman Dr. Seni Zagam di bawah jagaan Jabatan Hutan Ipoh lah, 3 pokok. Jadi dan di depan Galeri Sultan Azlan Shah pun ada 4 pokok. Jadi yang kami temui ni ada yang kelumpang burung, ada kelumpang jari. Misalnya di hadapan istana dan di Galeri Sultan Azlan Shah adalah kelumpang burung. Kalau di Taman Dr. Seni Zagam yang 3 buah di batang pokok tu adalah kelumpang jari. Kalau di sini kalau kita buat kesimpulan bahawa pokok kelumpang ni tak bolehlah kita nak hanya rujuk kelumpang jari. Tapi dia adalah keunikan yang boleh kita bincangkan. Mungkin dari segi kepupusan, misalnya kelumpang jari dah makin tak nampak kan. Jadi mungkinlah kita boleh bantu untuk naik baik puli atau tanaman semula ke sebagainya. Kelumpang yang kita nampak banyak kelumpang burung, kelumpang pabiflora ni kan. Jadi mungkin itu yang boleh, kalau dalam bahasa orang kata kita melakukan pendidikan, sama-sama kita membantu juga negara dalam projek penanaman lanskap dan sebagainya. Jadi projek ini bukan saja kita mencari tentang susul galur kelumpang, akhirnya kami temui isu-isu yang berbangkit dengan pokok itu sendiri. Bahawa pokok ni banyak sebenarnya keunikan Jo. Selain daripada, kalau kita tengoklah, kalau pendidikan saya pencahayaan analisis ya, pokok kelumpang ni dikatakan sebagai, kalau orang dulu-dulu kan, jadikan sebagai penanda arah untuk tidak sesat. Sebab pokoknya tinggi Jo. Besar, tinggi, boleh sampai 12 kaki 9 meter tak silap. Tinggi. Lepas tu daripada diameter dia tu, ukur lilit dia tu lebar. Sampai yang kami pergi temui sendiri di Pulau Kelumpang, melihat pokok itu sendiri di Pulau Kelumpang, kelumpang jari di Pulau Kelumpang ni, lilitannya besar, 6 orang peluk pun tak habis lagi. Besar. Sangat besar. Ya? Macam balok. Macam jadi satu identiti yang unik. Dan bila kami menyiasat lagi dalam dengan mendidik kepada pakar-pakar Jabatan Lanskap dan sebagainya yang arif tentang pokok ini dan sebagainya, mengatakan bahawa pokok ini adalah pokok nadir. Nadir yang dan pokok asli. Jadi pokok memang asli di Perak. Dan pokok ini duduk ditanam di tebing-tebing sungai. Sebab itulah bila kami pergi ke Pulau Kelumpang tu, kami melihat dia dalam perkampungan, dia dalam kawasan Paya Bakau.
buaya bakau, dan di situ kita nampak kawasan ni berair. Maknanya dia mungkin sesuai habitatnya di kawasan berair. Tapi ada juga maklumat yang kami dapat daripada Jabatan Naskap, dia ditanam di sekitar tebing jalan untuk meneduh jalan. Disebab fungsi yang tahan lama tadi, jadi dia tak melibatkan proses nak menyiram masing-masing pokok ni tahan lama. Jadi ada dua perkara yang boleh kita lihat di sini adalah dari segi isu ketahanan pokok tu, dan dari segi kesesuaian pokok tu ditanam di mana. Jadi pihak-pihak konservasi mungkin pihak Ocean 9 mungkin nanti aku boleh menyambung, boleh melihat kesesuaian dua identiti pokok ini yang mana sesuai untuk diletakkan, ditanam di kawasan mana. Sebab dia takkan tumbuh di kawasan-kawasan yang mungkin kalau kelumpang burung boleh, kalau kelumpang jari pun tengoklah macam mana. Saya pun tak pasti, tapi kalau kita lihat daripada data yang kami pergi di UKM, sepanjang laluan UKM tu ada. Dia memang dekat-dekat dengan air. Dengan air, dari segi habitat dia lah, dari segi bacaan botani dia tu lah. Itu yang secara detail yang doktor terang kepada kita. Engku, bila sebut pasal engku kata engku tahu tadi kelompang dengan kelompang beza lah. Rupa paras dia tu kan. Engku cakap tu nampak beza rupa paras tu. Mana kalau tengok dengan mata boleh tahu ni. So nak tanya pada engku ni kan, sebelum ni lah, mana zaman yang lampau, zaman-zaman dulu, zaman engku muda lah. Okey. Engku pernah dengar ke pasal pokok bunga ni? Pernah dengar sebenarnya, tapi masa itu tak ada ambil berat sangat. Pernah dengar sebab apa, macam Dr. Anida cerita tadi, almarhum Ustaz Idris dua pernah mengeluarkan satu berkeliling yang mengatakan mana surat-surat kad jemputan sana mesti ada logo kelompang, kemudian keris-keris lama, keris-keris perak mesti ada logo kelompang. Dan selepas Sultan Idris dia disambung oleh Sultan Azlan. Jadi Sultan Azlan pula dia nak songkit ataupun songkit bunga tabur pada pakaian orang-orang besar. Dia nakkan bermotifkan bunga kelompang juga. Dan songkit ni dipakai sampai sekarang. Mana orang besar Perak ni, orang besar 4, 8, 16, dia semua pakai songkit bermotifkan bunga kelompang. Tapi bunga dia tu dia bukan bunga kelompang jari tu, dia kelompang burung. Dia sejambak. Kan? Okay. Jadi pernah dengar lah, maknanya pernah dengar, tapi tak ambil berat lagi masa tu kan. Yalah, dulu kita buat tak kerti je lah. Lantaklah mereka pakai-pakai kan, macam tu je. Maknanya sampai sekarang masih digunakan dalam tata rias kita di negeri Perak ni, tak kisahlah kerah tangan ke, pakaian ke, menggunakan motif ni. Itulah bila semakin lama, bila macam Dr. Anida ni buat kajian dan kita dapat banyak informasi lagi, rupanya penggunaan bunga kelompang ni rupanya meluas di Perak kan. Dan kami pernah bertanya tentang ukiran, pengukir kayu. Bila kita sebut bunga kelompang, pengukir kayu dia terus tahu, oh itu bunga Perak. Kita pun tak tahu. Rupanya dia antara pengukir kayu ni, dia orang dah ada persefahaman sama-sama mereka. Bunga ni untuk kena gini, muka ni kan. Dia ada input tu. Dia dah ada dah lekat dah info dalam kepala tu. Kalau di negeri Perak begini coraknya, motifnya, bunga kelompang. Yang kita melihat ni, yang tak tahu info mungkin kita ini bunga biasa je lah kan. Tapi hari ni kita dah dapat info. Dia awal podcast kita dah tahu banyak info tu kan. Jadi engku sekarang kita tahu engku Satuan Konservasi kan. Bila engku dah ada satu lorong engku, iaitu lorong konservasi lah, berkaitan dengan memperkasakan kebersihan alam sekitar kita ni, memelihara apa semua. Apa tindakan engku pula bila engku dah tahu pasal pokok bunga kelompang ni? Apa yang nak dikaitkan dengan Persatuan Konservasi? Okey, apabila saya melihat yang bunga kelompang ni dia dah menjadi satu warisan negeri Perak. Maknanya ukiran-ukiran kayu di Balairung, di istana, kemudian keris-keris lama kan. Jadi saya cuba perhati dekat keadaan kita sekarang. Baik. Berapa banyak bunga kelompang ni ada di Perak. Dan kalau ikut Ternida, dia ada dekat Pulau Kelompang, dekat Belum sikit, dekat Poh sikit. Kalau nak dibandingkan dengan keluasan Perak, dibandingkan dengan jumlah 10 pokok, 12 pokok ni, kita kata kita boleh tafsirkan dia nak hampir pupus. Yalah. Dia tak pupus, tapi dia hampir pupus. Bila berada di fasa tu dah hampir nak pupus lah. Jadi saya mula bertanya lah, kenapa pokok yang menjadi warisan negeri Perak ni, tapi pokoknya tak ada. Okey, jadi itulah bermulanya. Maknanya Ocean 9 ni dia cuba ambil pendekatan, kita akan cuba buat penanaman semula. Supaya pokok-pokok warisan Perak ni dia lebih banyak kan. Okey, jadi perancangan Ocean 9 lah. Walaupun kami dah mula sikit untuk tanam pokok ni tapi kami juga berkolaborasi dengan UPSI jugalah Jabatan Sains dan Matematik Biologi
Ini semua dalam perancangan dan sedang bergerak lah. Ya. Sebab masalah utama dia adalah nak mencari anak pokok tu sendiri. Oh, benih ya. Benih dia. Induk dia tu. Kan? Okay. Sebab di nursery tempatan pokok ni tak masyur. Kemudian jadi nursery ni tak semai lah. Mana demand tak ada. Kemudian nursery ni lebih suka pokok-pokok yang lebih mahal, yang mana disukai oleh Jabatan Landscape. Kan? Oh, dia jual ni untung lebih. Ini faham. untung sikit ni kan. Buat apa semai macam tu lah kan. Jadi sekarang ni kami terpaksa ambil inisiatif. Kami kena bermula dengan tapak semayan. Bila ada tapak semayan, kita akan cubalah semai sebanyak mana, dan perancangan Ocean 9 ni adalah untuk menanam balik, tak kisah kelompang burung atau kelompang jari ya. Sepanjang Sungai Perak. Maknanya sini cuba boleh kaitkan dengan apa yang info yang Dr. Anida bagi tahu tadi, dia mesti habitat dia tu dekat dengan sumber air gitu. Okey. Dia lebih mudah lah agaknya, mungkin kita tak payahlah nak ada penjagaan yang macam kena jirus air ke apa kan. Bila dia dekat dengan mungkin itu salah satu, dan salah satu lagi sebab dia diketahui dia punya akar ni kau tunjang dia dalam, dan dia cengkam tanah tu dia akan dapat menghalang hakisan. Jadi kalau tepi sungai ni sesuai. Dia halang hakisan sungai tu. Ya. Sebab Sungai Perak kita pun, kalau di negeri Perak memang itu adalah salah satu sungai yang sangat kita banggakan kan. Dia identiti negeri Perak. Doktor, yang dekat depan doktor ni apa buku-buku doktor ni? Boleh saya tunjuk ke? Boleh. Okey, kalau dia kat sini ni adalah bahan yang telah saya print. Sebab tu saya menemu bual bersama pendidik lain lah berkaitan dengan pernah tak tengok bunga kelumpang. Saya kena tunjuk lah sebab mereka tak tahu kan. So bila kita tanya tu, ada yang tak tahu, tak kenal. Terutama generasi muda lah. Faham. Generasi tua, contoh yang orang lama-lama ada. Ada yang pernah dengar katanya. Lepas tu pernah tengok bunga ke? Bunga tak pernah katalah. Macam tu lah. Jadi dia kenal pokok, tapi bunga kadang-kadang tak pernah tengok. Sebab bunga ni kalau corang nak tahu, setahun sekali. Patutlah. Setahun sekali. Dan bunga ni, kalau ikut dari segi perspektif pencerian botanis lah. Bunga ni dikatakan bau yang fetid lah. Busuk lah. Macam tak menyenangkan. Jadi bila kami sendiri yang pergi ke Pulau Kelumpang, dan waktu tu kebetulan rezeki kami musim bunga. Tengah musim. Jadi tengah musim bunga, dan bunga ni bertaburan macam kapet dah. Penuh dalam tu. Jadi bunga dia banyak. Jadi wangi. Wangi pula. Jadi di sini satu penemuan yang agak baru juga yang kami boleh masukkan kepada pihak jabatan kita, bahawa mana-manalah pihak-pihak yang berwajib yang dalam bidang penjagaan pokok dan sebagainya, bahawa sebenarnya bunga kelumpang ni ada identiti yang satu, pokok natif asli berbau wangi. Jadi tambah pula nak diangkat sebagai warisan Perak. Inilah masa yang sesuai lah untuk tiba masanya untuk mengesahkan bahawa bunga ini adalah bunga yang boleh diangkat sebagai warisan disebabkan kenadiran aspek nadirnya tadi, bunga natif ya, dan diiktiraf juga oleh Jabatan Lanskap dan termasuk dalam 200 pokok natif di Malaysia. Termasuk pokok kelumpang. Dan dikatakan pokok kelumpang ni juga sebagai pusat sebagai tempat habitat mendapat makanan, contoh burung enggang, tupai, dan luar yang kita tahu mereka akan pupus, tapi kalau ada pokok ni insya-Allah lah kan. Jadi mungkin kelestarian ekosistem tu perlu dijagalah. Jadi waktu kajian ni saya tunjuklah jenis pokoknya, macam mana batang pokok ya. Kalau cuba tengok di sini batang pokoknya besar macam ni, dan kulitnya agak bertekstur macam dah. Kalau ni kulit lama, kalau muda dia akan licin lah. Dan dikatakan banyaklah benefit dia, banyak manfaat dia. Antaranya membuat perahu ya. Dan banyak lagi lah yang dari segi ketahanan, maknanya dia kuat. Ya. Dan kalau ikut dari segi beradanya pokok ini di Pulau Kelumpang ratusan tahun dahulu. Sebab Pulau Kelumpang tu adalah tapak ekologi. Jadi bila tapak ekologi tu maknanya sudah ada penduduk di situ, dan dikatakan tapak ekologi tu lamanya adalah 200 sebelum Masihi lagi. Jadi kita nampak ada zaman prasejarah di situ kan. Jadi mungkinlah pada waktu dulu pokok kelumpang menjadi asas kepada pembinaan. Bukanlah asas, maksudnya pokok tu semua jadi, tapi di situ menjadi sebab kita faham orang dulu ni berdagang ya.
menggunakan laut ya, sebab dia pertemuan Pulau Kelempang dia pertemuan antara air tawar dan air masin. Okey. Jadi di situ dah kita jumpa bayar bakau sebab ada air tawar tadi kan, dan juga air masin di sekitar sungai Selinsing tu kan. Jadi pokok ini menjadi sebagai pokok untuk trademark mereka, dia menghalang mereka daripada sesat. Mungkin mereka nak berdagang, berniaga dan sebagainya kan. Jadi tempat ni jadi pokok ni menjadi elemen utama untuk menghalang daripada sesat lah. Kalau kita nampak dari segi sejarah lah, mungkin hal ini menjadi utama lah. Pokok ni penting kepada masyarakat dahulu. Dan kalau kita tengok di sekitar Pulau Kelempang ni juga banyak buluh. Buluh, pokok buluh. Kalau ikut pokok buluh ni, dia bukan tanaman asli kan, dia dibawa kan. Jadi bila kita tengok di Pulau Kelempang tu ada pokok buluh tu, maknanya telah ada penempatan dulu. Orang penempatan dulu kan suka menggunakan buluh untuk keselamatan dia, untuk buat rumah sebagainya. Jadi kita nampak bukti penempatan tu jelas. Mereka akan duduk di kawasan yang ada tempat untuk mereka tahu di mana duduk mereka untuk bertemu sebagainya dengan penanda aras pokok ini. Dan pokok buluh tadi adalah tanaman yang mereka tanam. Jadi penemuan-penemuan lain pada tu adalah banyak bahan-bahan yang kami jumpa, tapi kami hanya tumpu kepada pokoknya lah. Jadi pokok Kelempang yang terdapat di Pulau Kelempang ada 9. Itu berdasarkan 9 pokok, 9 pokok berdasarkan kepada data yang pergi Jabatan Hutan dan Paya Laut Matang lah. Okay. Kalau ikut doktor, secara logiknya cukup tak 9 tu? Kalau nak bayangkan dia berada di Pulau Kelempang tu, sepatutnya lebih lagi ke ataupun macam mana? Sepatutnya bagi saya pada pandangan penyelidik, saya sebagai penyelidik memerhatikan tentang kepupusan pokok itu kan di Pulau Kelempang tu, mungkin pembenihan tu boleh kita ambil sebab dia pokok Kelempang ni dia tumbuh melalui bunga, biji dia tu. Dan yang disebarkan melalui burung-burung yang makan biji dan sebagainya, dia senang tumbuh kalau pokok ni. Jadi mungkin satu usaha yang boleh diambil kalau pupusnya di mana-mana tu, boleh ambil di Pulau Kelempang dan kita tanam sebagai penjagaan pemeliharaan tu lah. Itu yang saya cadangkan lah. Itu yang kena dengan engku kita. Sebab Ocean 9 dia sangat aktif dengan konservasi punya program ni kan. Sampah di anak-anak sungai, plastik apa semua pollution ni. Jadi sambil-sambil tu Ocean 9 boleh lah cari inisiatif nak tanam. Lepas tu terangkan kepada sukarelawan-sukarelawan ni di pokok Kelempang. Dia sebenarnya Ocean 9 ni dia fokus konservasi. Konservasi. Jadi makna konservasi itu sendiri adalah pulih dan pelihara. Yang mana yang sedia ada kita pelihara supaya dia tak terancam. Yang mana dah tak ada kita pulihkan balik. Jadi sebenarnya program tanam semula ni adalah satu program konservasi juga. Yalah. Penting. Sebab kalau kita tak tanam daripada sekarang, masa akan kita sebenarnya maknanya katalah mungkin tahun 60-an tu 60-an tu mungkin banyak kan, sebab orang masih bercerita pasal pokok Kelempang. Jadi 60, 70, 80, 90 dalam masa berapa tahun je kita dah nampak dah semakin kurang kan. Jadi yang ini pun juga nanti fakulti ni akan buat kajian juga kenapa dia semakin pupus. Kenapa dia tak semakin popular pokok ni kan? Ya, betul. Mungkin dia terlampau besar, orang potong ke. Mungkin setiap kampung ada tapi orang tengok besar sangat dia potong kan. Jadi benda ni yang kita akan usahakan. Dan di samping kita nak usaha tanam semula pokok ni, Ocean 9 juga bercadang kami ada buat program-program untuk mewar-warkan balik. Okey. Mewar-warkan maknanya kita bercerita, kita buat awareness campaign Kempen kesedaran tentang keberadaan pokok ni. Mana bunga Kelempang sebagai bunga warisan perak. Dan juga
nanti kami akan buat macam satu pameran. Dan kami akan serapkan motif-motif bunga kelompang ni kepada warisan-warisan Perak yang sedia ada. Contoh macam tudung saji, labu sayung, kan, mana kita akan mempromosikan atau mencadangkan kepada labu-labu sayung atau labu Pulau Tiga ni yang ada bunga tampal tu, kita suruh daripada dia orang guna bunga yang bukan bunga warisan Perak. Apa kata kita gunakan bunga warisan Perak, kita satukan dengan bunga warisan Perak, kan. Faham. Itu dia. Itu satu usaha yang bersusah payah daripada pihak doktor dan disambung pula susah payahnya tu daripada engkau pula. Yang Cho punya usaha kabur koma aja. Cho lah bagi tahu kan. Doktor, kot doktor tahulah kan statistik tepat. Kalau doktor tahulah, yang mungkin doktor boleh kongsikan berapa banyak di negeri Perak ni. Statistik tepatnya mungkin daripada sumber kawan-kawan doktor ke apa ke, ataupun doktor tak tahu. Kami saya sebelum mendapat apa ni data-data yang ni, mestilah kita bagi kepada jabatan-jabatan yang spesifik, kan. Ya, betul. Antaranya jabatan Perhutanan FRIM, kan. Jadi kita pun pergi tengok makmal herbarium dia, dan dia pun tunjukkan beberapa spesies pokok dia terangkan pokok-pokok tertentu. Malah di FRIM sendiri pun pokok yang ditanam, pokok kelumpang yang ada di FRIM pun bukan kelumpang jari. So jadi kita pun faham, dan dia pun maklum bahawa kelumpang ni adalah satu spesies yang makin pupus. Sebab tu dia diangkat sebagai 200 spesies natif nadir Malaysia dah. Jadi pokok yang perlu dijaga dan dipelihara lah. Jadi saya tak dapat data yang spesifik berkaitan dengan berapa jumlahnya. Tapi dimaklumkanlah berada di kawasan-kawasan yang berair lah di Perak. Itulah saya maklum tentang perkara tersebut lah. Okey. Baik. Jadi sekarang ni doktor dah kaji selidik, doktor dah tahu asal dia, doktor dah tahu sikit sebanyak apa langkah kita kena buat untuk memelihara lagi, kan. Banyak rakan-rakan agensi yang bekerjasama dengan doktor. Bila doktor dah kaji ni, doktor dapat tak apa sebenarnya kepentingannya kepada sosio budaya kita hari ni? Kepentingannya, maksud Cho ni, bila masyarakat dah tahu tentang bunga kelompang, apa pentingnya? Kalau Cho sendiri, apa penting pada Cho? Kan? Contoh kan, nak pupus tanam je lah. Kan? Tapi sekarang doktor kata, doktor dah kaji beza. Ni kelompang burung, ni kelompang jari. Okey, dulu ada buat sebagai elemen-elemen hiasan dalam kita punya craft-craft. Dia angkat pula daripada almarhum Sultan kita. So, apa doktor rasa kebaikan ataupun impak kepada sosio budaya kita? Okay. Saya melihat tentang bagaimana kita nak lestarikan lah pokok ini, kan. Dalam dunia Melayu kita ni, cara orang Melayu melestarikan, dia buat dalam bentuk lukisan-lukisan dalam kraft tangan, ya, ataupun dia lestarikan dalam bentuk pakaian, motif-motif pada pakaian. Jadi bagi saya, disebabkan motif bunga kelumpang ni adalah sangat unik berbanding dengan negeri-negeri lain. Sebab bunganya dah setahun sekali nak jumpa. Bukan boleh tanam depan rumah. Ya, betul. Jadi kita pun tahu betapa Perak saja yang ada identiti pokok yang ni, yang unik ini. Dan dia merupakan pokok tumbuhan yang dapat menjaga ekosistem juga. Dan banyaklah keunikan dari segi pemeliharaan unggas, kan, burung-burung, ya, tupai dan sebagainya, yang memang kita nampak haiwan-haiwan ini semakin berkurangan dekat negara kita, kan. Jadi warisan-warisan seperti ini sebab kepentingan kepada ekosistem alam sekitar, ya. Disebab kepentingan untuk lestarikan pada masa generasi akan datang. Takkan kita nak terus, yalah, kalau nak tunjuk anak kita pada pokok tak boleh tanam depan rumah. Nak kena bawa pula ke frame ke, bawa ke ni, kan. Ya. Tapi cara kita nak abadikan dia tu lah dengan pelbagai cara tadi. Lestarikan dalam bentuk kraft tangan, lestarikan dalam bentuk dulu, kan, orang Melayu bina rumah, dia letak
beberapa orang kata craft tangan dia, ukiran-ukiran ya. Ukiran di tingkap, ukiran di papan cantik ya. Jadi ukiran berbentuk motif bunga kelumpang ni patut dinaikkan kembali lah. Ya, kalau kita tengok motif yang ini saya dapat daripada pakar yang mengesahkan lah daripada Tuan Muhammad Salizan, pengukir Balarung Seri tu, yang dia juga menjadi pembaik pulih motif papan kening, papan cantik di Galeri Sultan Azlan Shah. Dan dia mengatakan motif di papan cantik tu adalah motif bunga kelumpang, iaitu pasangan daun dan bunga. Jadi kita tengok, kalau tengok motif di galeri, kalau anda semua pergi galeri, pergi galeri tu, tengok motif tu sangat cantik. Jadi sekarang kan ramai orang nak memodernkan rumah, campurkan dengan elemen klasik kan. Setidak-tidaknya elemen motif bunga kelumpang ni di papan-papan cantik ataupun di mana-mana yang dikapirkan di wakaf-wakaf kan, patut dinaikkan semula kan. Macam kita nampak masjid-masjid sudah mengekalkan elemen klasik misalnya kan. Apa salahnya memasukkan elemen motif bunga kelumpang sebagai usaha melestarikan motif ini supaya tidak pupus di telan zaman. Betul. Cuba faham tu. Cuba faham apa yang doktor cuba sampaikan. Contoh macam ni, kalau kita pergi ke Terengganu dikaitkan dengan penyu. Jadi ada kedai-kedai mainan jual penyu, kita bawa balik kan. So lepas ni dengan besarnya jenama bunga kelompang ni, yang tak tahu, yang dah tahu ni tak apalah, yang tak tahu mungkin dia pengusaha, dia arkitek buat rumah, dia kata okey, fashion design yang kau akan buat ni, kau akan letak bunga kelompang ni. Dia pula dah ada pula sumber rujukannya. Nak pergi tengok depan mata bunga tu, sebab apa, ada pula agensi-agensi lain ataupun NGO yang cuba tanam ni kan. Jadi benda tu ada untuk ditengok. Macam doktor cakap, kalau nak tanam depan rumah tak boleh kan. Jadi itu sumber tu, bila warisan tu lestari, sumber tu semua kita akan dapat. Penggiat craft tangan, pengusaha perniagaan-perniagaan yang besar-besar ni kan. Tak mustahil kalau ada syarikat bantai ke apa ke, kita akan buat bunga ni kan. Orang balik dari Terengganu boleh bawa penyu, balik dari Perak bawa bunga kat belakang kan. Itu dia. Tapi kalau tak didedahkan macam yang kita cuba buat ni sekarang ni, habis macam itulah. Mungkin dalam internet pun kita hanya boleh dapat 1-2 je gambarnya kan. Berbanding kita dah tanam, kita boleh tengok visual tu secara reality dia tu kan. Engkau pula macam mana engkau rasa pentingnya kelestarian bunga kelompang ni kepada masyarakat kita? Dia sebenarnya setiap negeri ada bunga dia. Setiap negeri ada bunga. Macam contoh Pulau Pinang. Dia bunga Pinang tu sebenarnya adalah bunga warisan Pulau Pinang. Macam Johor, bunga lada hitam. Adalah lagi kan. Cuma yang masalah di Perak ni, bunga kelompang ni, dia semakin pupus lah. Jadi kepentingan dia, ibarat macam sekarang ni, dia menjadi satu identiti. Macam contoh bunga raya hibiscus ni adalah satu identiti Malaysia, bunga Malaysia. Kita pergi mana pun kita bangga, ini bunga raya. Untuk negeri pun dia ada dia punya bunga warisan dia. Tapi masalahnya kita tak tahu bunga kelompang ni bunga warisan Perak rupanya. Itu masalah dia kan. Jadi kita perlu tahu, seolah-olah macam kita ada bendera, kita tahu bendera Malaysia je. Perak ni kita tak sedar, ini bendera Perak ke kan. Padahal tiap-tiap negeri ada bendera Perak dia ada identiti dia. Dia bukan bunga saja, dari segi makanan semua ada warisan negeri tu. Jadi benda itulah akan menjadi satu kebanggaan setiap negeri. Jadi benda itu perlu dipelihara. Kalau bunga warisan tu sampai pokok pun tak ada, itu sangat menjadi satu masalah lah kan. Sampai kita terpaksa tukar, satu hari nanti kita tak boleh pakai dah bunga kelompang Perak ni, kena pakai bunga lain lah pasal pokok dah tak ada. Jadi itulah bagi apa saya ni perlu dipelihara dan ditanam semula kan. Dan kepentingan tu adalah sebenarnya ia menjadi satu identiti yang perlu dibanggakan oleh setiap rakyat Perak ni. Ini bunga kita, ini bendera kita, ini warisan kita. Itu yang gitu. Itu sangat penting lah. Kalau sampai tak ada apa benda yang kita boleh banggakan tentang negeri kita, macam aku cakap, itu boleh menjadi satu masalah kan. Dan kalau pada cor lah doktor kan, kalau contohnya usaha daripada engkau Ocean 9
untuk tanam di sepanjang Sungai Perak itu pun salah satu punca kepada tarikan pelancongan boleh jadi. Betul Kan? Doktor kata tadi cantiknya bunga tu bila gugur di Pulau Kelompang tu kan. Tepi Sungai Perak kita yang gah tu dipenuhi dengan bunga tu, pelancong datang, unik. Untuk doktor lah, kita dah berada di fasa akhir-akhir podcast ni kan. Mungkin doktor dah berhempah pula menyelidik pasal bunga Kelompang ni. Tentu doktor ada satu harapan dalam dada doktor kan, untuk generasi ataupun untuk agensi-agensi yang terlibat ni di masa yang akan datang. Apa harapan doktor untuk bunga Kelompang kita? Silakan. Okay, dari segi sebagai orang kata penyelidik dari universiti, pastinya kita nak juga universiti kita turut sama menyahut lah tentang usaha ini. Jadi disebabkan apa orang kata bunga ini adalah bunga identiti negeri kan, yang akan diangkat sebagai identiti negeri. Jadi kita fikir bunga ni perlu ada lah pada semua tempat di jabatan kerajaan sebagai ikonik kan, kepada trademark ataupun lambang identiti kan. Kalau di apa ni Sarawak, Orkid Noma dan sebagainya kan. Jadi bunga orkid tu banyak ya. Kalau macam kita mungkin daripada usaha sekarang kita dah mula tanam, mungkin generasi akan datang mula kenal ni lah identiti, sebab pokok dia besar jadi trademark, jadi lambang. Jadi mungkin satu usaha daripada pihak organisasi menyahut usaha dalam penanaman pokok ni, dan juga melestarikan dalam bentuk apa jua lah, mereka bentuk hiasannya, perlulah ada sedikit menyokong usaha kerajaan ini. Di samping orang kata memperkenalkan anak-anak juga tentang motif bunga ini, yang dia dari segi macam orang Melayu, dari segi motif ni dia ada banyak simboliknya. Bukan saja pada reka hias tu, tapi ada dari segi jumlah bilangan kelopaknya, ada falsafah, ada falsafah ada dia. Ya. Jadi belajarlah kita ni sebagai orang kata warga Malaysia, belajar memahami falsafah. Jangan hanya tenung dan lihat saja. Belajar memahami falsafah, mengapa bunga ni dipilih, mengapa kita menjadi memelihara bunga pokok ini dan sebagainya. Jadi kesedaran itu akan wujudlah untuk mendapatkan jati diri bangsa tadi. Itu pandangan saya lah. Itu kata-kata yang hebat daripada doktor kan. Sebab engkau kalau daripada awal tadi kita dapat info daripada penyelidikan yang doktor buat kan. Batang pokok tu digunakan untuk buat perahu kan. Lepas tu bunganya pula ataupun fizikal ketinggian dia tu menjadi panduan kepada orang-orang dulu. So kat situ kesimpulannya betapa pokok ni ada dia punya kelebihan dan manfaat dia dengan segi ekosistem apa semua kan. Jadi benda tu bukan saja-saja untuk kita jaga-jaga. Saja kena jaga pasal apa kena jaga ni? Pasal dia tak ada dah pokok ni. Sebenarnya tak. Dia ada cerita di sebalik itu. Kebaikan dia. Dan almarhum sendiri yang mengangkat bunga ni kan. Engkau pula cerita dan bunga-bunga ni dimasukkan elemen-elemen motif itu dalam perhiasan orang besar-besar. Kan, pemakaian orang besar-besar. Jadi demo yang terdahulu, generasi yang terdahulu dah mengkaji dah benda ni. Sekarang bila dah di tenggelam zaman, dah agak slow, muncul pula daripada pihak universiti macam doktor yang berhempah pula buang masa semua, buang duit, buang keringat apa semua untuk mengkaji dan memtabatkan balik benda ni. Kan? Itu sangat penting pada Chow. Engkau pula mungkin engkau usaha engkau sebagai orang yang melestarikan, yang memelihara kan, pelihara. Tetap juga engkau dalam dada tu ada harapan dia. Ya, betul tak? Betul. Tambah pula engkau persatuan NGO. Kan, mungkin engkau ada nak mengharapkan gabungan ke apa ke yang terlibat dalam usaha sama dengan engkau. Silakan. Okey, baik. Buat masa permulaan ni memang kami berkolaborasi dengan pihak UPSI dan memang menjadi harapan saya supaya projek tanaman semula dan juga kajian tentang pokok ni diteruskan oleh pihak UPSI, dan juga ada penglibatan daripada pelajar. Ini memang saya inilah dalam kami berkolaborasi tu. Kemudian saya juga menjemput mana-mana NGO ataupun badan yang ingin berkolaborasi kan, sebab pokok Kelompang ni tak ada siapa yang punya dia. Seluruh rakyat Perak ni sepatutnya
apa ambil kesempatan tanggungjawab lah. Masing-masing ada usaha untuk memulihkan balik atau buat program tanam semula. Pokok Kelupang ni bukan milik Ocean 9, bukan milik sesiapa, dia milik seluruh rakyat milik Perak. kita semua orang Perak. Dan sepatutnya dia menjadi tanggungjawab pada semua. Jadi pihak Ocean 9 ni memang kami akan mulakan dengan kempen-kempen kesedaran apa semua, tapi kami juga mempelawa mana-mana agensi untuk berkolaborasi. Kan? Itulah harapan saya supaya semua tu menjadi tanggungjawab. Apabila sesuatu warisan tu dah semakin pupus, menjadi tanggungjawab rakyat tu sendiri untuk buat sesuatu lah. Sebab ini khazanah yang bernilai pada kita. Hari ni Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak pula ambil bahagian dalam nak menyampaikan hebahan mengenai pokok bunga Kelupang ni hari ni. Tanpa pihak Maib kita, mungkin podcast ni pun tak terjadi. Dan kaum-kaum di luar sana pun tak dapat info tentang bunga Kelupang ni. Kan? Kita tengok Majlis Agama Islam pun dah cuba bekerjasama untuk memartabatkan lagi benda-benda warisan ni. Jadi kita yang duduk dekat rumah, yang menonton pun sama, ambil peluang. Mungkin sebelum tengok, belakang rumah ke ada pokok ni kan, dekat sungai tu. So ambil tahu. Kan, doktor dah cerita banyak. Kalau ikutkan buku yang ada atas meja ni pun tebal dia, kalau pun lari lah. Banyak sangat yang doktor selidik ni di sini. Okey, ada apa-apa kata lagi sebelum kita tamat podcast daripada doktor? Ada apa-apa lagi? Saya cuma nak petik sedikit tentang kepentingan pokok ini dari segi falsafah Islam tu. Kita lihat, kita faham ya, dunia Melayu tak lari daripada menunggang meletakkan Islam sebagai agama yang unggul ya. Jadi pengiktirafan ataupun kita cuba nak menaikkan identiti warisan Perak tentang bunga Kelupang ni juga berkaitan juga dengan keislaman ya, dari segi orang kata simboliknya, dari segi bilangan kelopaknya, dari segi falsafah-falsafah yang boleh kita tenung secara mendalam, disebabkan kalau kita tengoklah ukiran-ukiran Melayu yang dibuat berdasarkan motif bunga Kelupang ni juga ada falsafah, di mana ukuran awal Arabnya ya, yang saling paut memaut ya, yang tidak menikam lawan dan sebagainya. Jadi corak orang lawak tu juga menimbuk pada bunga Kelupang yang dapat di Balun Seri juga menyerahkan kita tentang nilai-nilai Islam tu. Jadi Islam dengan pokok tu dan tumbuhan tu adalah sentiasa direnung oleh masyarakat untuk melihat kepentingan alam ciptaan Tuhan ni dengan sebaik-baiknya. Macam itulah. Ya. Allah dah turunkan hidupan di bumi ni semuanya bermanfaat kan. Turunnya adanya satu pokok tu ada manfaatnya. Kalau tidak pada kita, contohnya pokok tu buah tu beracun, tidak pada kita, tapi pada yang lain ada manfaat dia. Mencengkam tanah bumi tu. Daripada hakisan air ke apa, maksudnya ada manfaat. Jadi kalau kita sedar pokok bunga Kelupang ni dah nak pupus, hampir pupus, kita pun buat tak retinya, maknanya kita tak menghargai apa yang Allah turun pada kita. Engkau ada apa-apa kata lagi engkau? Ya, saya seperti mana yang saya dah jelaskan tadi, mana saya berharap supaya usaha kami ni mendapat kerjasama daripada pihak-pihak yang lain. Maknanya kesedaran ini dan kepentingan untuk kita memulihkan balik pokok Kelupang ni supaya dia kekal menjadi bunga warisan Perak. Jangan sampai satu masa kita terpaksa tukar bunga kita. Betul. Betul. Jadi itulah harapan saya kan. Dan kalau boleh itulah semua orang seluruh rakyat Perak ni kita sama-sama bekerjasama untuk memulihkan balik apa yang inilah pokok Kelupang ni, dan kita teruskan. Tu dia. Okey, semua apa-apa pun doktor dengan aku mengucapkan jutaan terima kasih
atas perkongsian. Kalau nak ikutkan podcast memang kita tak boleh tampung apa saja input ataupun info yang bakal doktor sajikan kepada kita kan, sebab sangat-sangat bernilai, sangat-sangat banyak lagi kan. Tapi tanpa kesudian daripada doktor dan juga engkau, hari ni kita takkan dapat apa-apa kan. Terima kasih banyak kepada doktor luangkan masa, sudi, dan juga engkau sama juga kan. Kita doakan doktor sentiasa sihat, kuat semangatnya untuk meneruskan lagi penyelidikan yang akan datang. Pada engkau pun sama, semoga kuat semangatnya untuk melestarikan balik kita punya penanaman ataupun pemeliharaan pokok bunga gelompang kita, insya-Allah. Terima kasih kepada pihak Maib kita dan juga UPSI di atas cetusan podcast kita kali ini. Jangan lupa nantikan podcast yang lain semestinya di saluran Maib dan juga UPSI. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.